Dah sampai korang. Ui, yang merah ni cantik. Merah ni cantik. Ni kampung yang ni dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan. Ni kita orang nak dah nak gerak nak pergi hospital korang. Pagi-pagi ada follow up kaki saya ni. Okey, jom ikut kami. Kita jumpa sana kawan Tak sabar nak tunggu bunga pokok ni berbunga. Bunga dia cantik. Nanti korang komen betul ke ni bunga zafran? Tengok anak dia dah tumbuh. Bunga apa? Zafran Dia tumbuh. Wah, nanti nak rebus bayam tu korang. Bayam banyak tu. Kobis dah menul-menul. Ni pokok cili dah subur balik. Dah subur balik dia bang? Pokok cili ni? Dah subur balik Itu sakit dia pindah-pindah. Okey, kita orang pergi dulu. Kucing tinggal. Okey, pasang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Sekarang baru 7.40. 7.37. Ni jalan Limau korang. Kawasan rumah kita orang. Tu apa tu? Buat apa tu? nak besarkan guna apa? Nak besarkan guna. Ha? So nak besarkan simpang tu. Simpang 4 ni nak besarkan kadang. Ni lagi. Sesak tu kalau orang balik kerja. Takut juga ni. Apa doktor cakap kaki saya ni? Boleh lagi tak? Kad dia bawa tak? Baik bawa. Okey, kami teruskan perjalanan korang. Kita jumpa kat sana nanti. Nak jimat bateri ni. Nanti habis bateri lagi. Jalan pipe korang. Lama tak ikut jalan ni. Dulu kalau balik rumah mak saya mesti ikut jalan ni. Kedai ni roboh juga. Ni depan. Oh ni kalau bersih semua. Buat Kalau kayu tahan sikit. Kita punya tu apa? Kayu ni tak simpan. Kayu kita punya tu. Pegang sikit. Banyak kena kesan ribut. Semalam pun lebat juga tapi sebab tak ada angin Bang. Lama tengok orang. Tengok laju sangat. Terekam kamera dia. Kita tengok pokok-pokok tumbang ni.
Tengok korang. Nanti depan sikit kita ada nampak meriam. Jalan Miskam. Ni ha. Masa jam barulah perasan ada meriam kat sini. Betul meriam tu? Meriam. Yalah. Dulu-dulu punya. Ke monumen dia buat. Meriam. Jalan Miskam. Ada jalan sini Ni tembus mana Tak pernah masuk Mesti banyak ada kampung lah. Rumah besar-besar kat sini. Rumah besar-besar. Cantik rumah ni. Rumah orang ada tanah besar-besar. Sekarang dekat kampung Budiman. Oh, ni pun ada meriam lagi bang? Kat mana? Ni? Yalah dua. Dia buat ke apa? Dia buat dengan simen ke ataupun memang original? Ini bukan original simen. Ha? Simen. Dia buat? Dia buat. Meriam betul tu dia menggerutu kan? Meriam betul besar. Macam dekat Bukit Melawati. Itu dah bukan arah. Ya, itu baru betul ori. Itu kecil, ini kecil. Kecil. Mungkin meriam diorang main tu kot, bercun. Ni apa? Pusat balai JPKKK dia. Ni masjid. Takut tengok band jenazah. Tak jam lagi. Nanti takutnya kat Pajaras pula jam. Ya. Minyak ada? Dah habis bukit tengok. Ha? Tengok awak tak dapat. Tiga bulan dah lalu. Hari tu banyak betul lori bawa tanah tu, lori hantu kan. Dari atas tu. Bukitnya dah habis. Dari atas dia beratur, banyak lori bawa tanah. Pagi, kan setiap pagi kalau adik lalu sini kan, nampak tu. Oh sini bang, ada Mary Brown. Kat mana? Ni, dalam ni. Dah tukar, hari tu apa? Hari tu alah, Starbucks. Sabar. Dah jadi Mary Brown. Dah tak. Macam nak langgar je. Ni dah sampai kampung saya. Kampung saya. Kampung Mopos Sempak. Tak sempat nak singgah. Sekarang dah pukul berapa? 8.30. 8.30. Sampai sana kena pukul 9. Tak ada orang. Ha? Sunyi. Tapi tak tahu kat Pajaras nanti. Inilah lorong masuk rumah mak saya. Korang masuk sini. Jan, ke sini lah. Sini kan? Hampir salah kau tengok. Itulah jarang balik. Satu panen padi sekali jalan tengok. Ada benda kat sana dah? Tanah tu? Dulu tak ada pun. Tempat apa tu? Tempat perumahan ni. Dah abang, terkepung rumah kat bawah ni. Rumah cantik bawah tu Bawah ni? Dah jadi rendah bawah ni kan? Dikelilingi bukit. Panas tu. Mesti panas. Ini dah nak sampai Sungai apa nama ni? Sungai Pelong lah. Ni dekat dengan sekolah menengah saya dulu. Sungai Pelong. Dah lupa dah. Tua. Dah buat apa ni? Masjid
Dulu kat sini pasal Jumaat bang. Ya. Sekarang pun masih lagi pasal Jumaat. Besok lah ni, besok. Hari ni hari Khamis. Betul tuan. Sekarang masih ada lagi kot. Tak tahu lah makin kecil. Selalu beli ala-ala dulu sini. Lala. Pagi mesti ada jual lala. Buat masak lemak. Mak saya buat masak lemak sedap. Pekat-pekat ala-ala tu. Kalau nak cari ala-ala dekat ni lah, Pantai Remis baru ada. Jam, jalan jam. Pada dekat je. Dah memang. Dah nak sampai. Ya. Dah nak sampai korang. Bang, motor bang, motor. Hati bang, motor bang. Jauh hospitalnya korang. Hari tu kan apa, masa mula-mula kena ni langsung pergi kecemasan kat sini. Ya. Dah biasa dah pergi kat Sungai Buloh. Sungai Buloh. Kat Meru ada juga. Tengok yang tu ha. Ada minta yang kecil sikit, jadi benda kecil sikit. Dia taruh tu. Ya. Belum je lah. Oh masuk satu tak nampak lagi pekerja tu. Tak payah dia edit dah. Tak payah edit. Betul lah, betul Pakistan. Apa susah-susah. Nak crop lah apalah. Dia saya tu simple je. Kaya orang kampung. Bagi orang kampung. Lawak lah. Macam pernah ada perasan ni nanti kan Pak Sami nak beli bunga boleh Kita tengok beli bunga boleh nanti. Kita beli pokok-pokok tanaman boleh makan. Alah, nak bunga ros satu. Tengok pokok boleh makan, boleh berbunga. Sedap. Tapi Kita saya akan nak masuk bunga. ke sini. Saya juga nak masuk. Boleh lah, lari pun boleh. Kena kereta saya sudah. Kita ni lama tak keluar, jadi kita sibuk nak tengok-tengok. Bahaya juga. Tengok pemandangan. Macam ni. Pasu banyak? Banyak basuh. Banyak pasu ni, tengok pasu banyak. Nak bakar ayam korang. Ayam saya tunjuk kan, ayam Bakar ayam dalam pasu. Kita cari pasu yang baru lah. Pasu satu, yang besar sikit. Boleh buat 2 ekor. Ayam kawan. Sedap dulu kita buat mah. Dah sampai hospital dah kawan. Dah sampai hospital. Okey, dah sampai hospital. Mana Pak Sami cakap buat macam ni. Tak payah edit-edit. Tapi tak boleh fokus. Dia fokus kat jari. Jalan dia jadi belok. Kenapa belok pula jalannya? Oh, inilah. Yang baru buat hari tu. Apa cakap? Tak tahu apa kegunaan dia. Oh, ke situ Supaya jangan ada jam kot. Ke sini Ni tengah ni jadi apa nanti? Alah. Orang tengah sakit ni kena Orang guna. sakit nanti 2 kali pusing-pusing tambah sakit je kawan. Supaya jangan jam tu. Senang ambulans nak masuk. Ramainya orang pergi hospital kawan. Ada tak ni? Penuh kawan. Ada tak parking? Tak ada, kita parking belah sini je nak jalan. Ada kaki? Boleh? Itu je? Tapi jauh bang, kena masuk sana. Ya. Jauh, kita cari dalam tu. Mati. Okay, ni kita orang tak nak masuk dalam.
Garanti susah parkingnya. Nak parking dekat depan hospital. Kita ke sini aja. Sini. Bukan sini. Bukan. Ini free. Sini je. Nak yang berbayar lah. Tak, maksud dia dekat. Boleh naik atas tu. Tadi tu abang parking situ kan. Mesti tengok mama tu kan. Cari parking. Tak apalah, bayar RM5 pun tak apa. Daripada pusing-pusing kat dalam nanti tak masuk ada sini pula. kan? Ini masuknya. Ya. Bayar dulu ke? Taklah, bayar sana. Bayar keluar nanti? Ni bayar. Oh, itu bayarnya. Bayar cash ke? Cash je? Cash. Oh, kalau cash kena keluarkan dompet dulu. Bayar sekarang ke? Iyalah. Oh, ini ada tes ni. Oh, resit dulu lah, Dik. Duk bayar. Abang ni adik pernah lah sini. Bayar sekarang. Dengan tangga tu. Ni. Okey, ada. Rezeki kawan-kawan. Mana tadi tangga yang nampak tu? Tu sana. Sana. Okay, jom kita turun. Bye. Aduh, sakit perut pula ni. Fikirkan apa nak aku cakap. Apa dia kata dah semua dah tu? Takut naik sini. Kuat ni jambatan ni. Oh, cantik air dia. Dia cantik. Ada bangau lah. Macam jambatan kat Aceh dah. Kan? Dah sampai korang. Parking mana? Banyak burung lah. Ada burung. Okey kawan-kawan. Kenakan cepat macam ni. Ni kita orang dah dekat luar hospital. Macam biasa handphone yang biasa tu habis bateri. Ni pakai handphone lama korang. Pergi mana? Nak pergi mana? Baliklah. Turun bunga sekejap. Pergi mana? Pak Tommy. Turun bunga nak pergi nursery sekejap. Tengok, Nursery sekejap, lepas tu nak pergi beli pisang goreng. Ada pisang goreng apa ke? Tengok depan ni. Kawan. Cari apa ada jual meniaga depan tu. Handphone ni tahan bateri dia. Pisang goreng. Sambal aja. Taruh dah. Nak mana bang? Pisang goreng ni? Lagi ya? Ya. Ni apa? Pisang goreng ni. Kau boleh kau Pisang goreng lagi RM5. RM5. Ledek ni. Cik ada air kan? Cik ada air. Samboy. Kau leko. Ledek nak ke? Tak nak. Nak kau boleh kau. Boleh kau? Yang ni Ada sambal dia? Ada. RM5 ke? Ha? 3 je. RM3 RM3? RM3. Samboy je mana je? Oh, 10 RM5. Boleh je mana. Oh, boleh lah. RM5. Senang kira. Ya. Yang ni Ada badai. ada air kan? Badai. Ha? Air ada ke? Yang kedai kereta. Tak perasan. bukan cik minum. Nak air ke? Air yang tu yang terang sikit tu. Air mana? Ni lah, air tengah ni. Ini? Gula sikit je. Lepas tu kalau gula ais pun sikit lah. Apa? Ais sikit je. Ais
sikit eh. Dia sebab baru keluar tu dia insaf sikit. Insaf sikit. Betul. Tangan kiri Air dulu. Cukup tu. Oh, Duitnya? RM10 tu? Bukan 20? Masya Allah. Tengok terang sangat. Terang. Terima kasih. Try kaki ni. Okey tak? Dah okey sikit dah kaki ni. Doktor cakap nak tak nak kena kuruskan badan. Ni kita orang masuk nursery dekat Sungai Buloh kawan-kawan. Balik pada hospital tadi. Ha? Plastik tu bukan? Tak ada yang batu. Main plastik. Main Tak batu plastik. pecah. Ini lagi lebat. Lebat besar. Lawannya pokok tu. Ni banyak tanah ni. Murah. Ada jual sabut di sini bang. Bang dah order ke? Sabut tu. Dah. Ni pasu. Ni banyak pasu. Dia tutup dia dengan apa? Ada tu dia tu. Ada jual tu juga. Basah lah berair. Orang ni tengah siram pokok ni. Kita terus dulu. Nanti tempat-tempat lain ada bunga. Ada pokok yang murah-murah ke. Kita belilah. Kenapa Pak Sami tak nak buat macam ni Pak Sami? Tempat mesti saya buat. Senang buat ni. Ni semua pokok buah dalam ni. Dia tak main bunga, dia main buah je. Dia tak main bunga dia. Ni ada banyak bunga tak ayam. Bilang halau hama. Bang, beli bang pokok ni untuk adik bang. Apa? Pokok yang putih-putih melati ni. Melati kan? Ni. Melati ni. Melati Dia ke? wangi tanam tadi. Itu ke yang wangi tu? Bukan tu kan? Itulah. Ni bang, ni. Ha? Ni yang putih tu. Mana? Ni bang yang wangi tu. Di mana? Tu. Tu kan? Tu tak wangi. Tu macam bonsai dia. Ramai orang ni. Bestnya. Gila, aku tengok bunga-bunga ni. Pokok ros. Ni pokok ros ni. Ros besar-besar. Tapi tempat tak ada kita. Mana 5 nipis. Itu pokok. 5 nipis. 5 nipis boleh tanam. Benda kita pakai. Satu. Belimbing cari pokok belimbing. Oh ya. Kat Shopee selalu tak hidup. Kena tanam pasu dulu lah. Dah besar baru pindahkan. Lagi tak hidup dah. Hidup. Sewa kedai minum ni orang ni. Banyak benar. Okey. Ini semua sama ya. Tu dalam. Ui, yang merah ni cantik ni. Merah ni cantik ni.
Iya. Cantik ni. Kau nak cari apa tadi abang? Boleh main bulu. Main bulu? Oh? Ni? Hujan ke? Hujan. Aduh, ribut lagi nanti ni. Ayo, Grab yang hantar? Grab. Ni betul ni tanah dekat rumah. Ni pokok apa ni? Betik ni? Betul ni. Kan dah ada betik. Ni betul apa ni dia? Senang sana. Pasti hidung ah. Ni terung tengok buah dia. Mana tadi belimbing belakang tu? Belum tengok mana. Di sini ada tu, ada. Dia kata sana ada sikit. Tomato banyak bunga dia. Abang satu mati. Tomato. Buahnya baju dia. Hijau. Lupa kesum. Kesum. Besar ah. Abang, hayal tengok bunga. Gilau-gilau ni. Ni tak ada jual yang kecil-kecil je. Benda besar ni mahal. Oh, ada lah tu. Ni pokok apa ni? Pokok ros ni. Pokok ros banyak ni. Ni ros tu? Ni melati. Melati. Ha. Dia mana satu? Naros. Ha, nak ros dengan melati. Ha? Siapa suruh tanya? Ambil lah. Ni ada ros, melati. Dia yang ruhai-ruhai tak cakap murah je. Yang kecil-kecil sikit. Murah sikit. Memang dia time dia siram ah. Ni banyak ros ni. Naros kan? Nak yang merah. Taruh dekat ni. Dekat rak cermin tu. Atau begitu. Oh ya, situ boleh buka lah. Bawah tu. Carilah tapak dia untuk air. Dah. Nah kan? Tak adalah lagi burger ceritanya buat suami. Panggil dia tu. Mau. Kau melati korang. Melati ni wangi. Jenis besar ni. Ini ada belimbing bulu. Tadi kat sini. Betik kuning. Oh, betik kuning. Betik kuning tu lah. Yang kuning buah dia. Kulit dia kuning. Oh, macam abang tanam tu. Ni apa? Belimbing. Belimbing kan? Banyak ros. Mana dia? Ni mulberry kan? Ni mulberry kan? Macam ni abang atur ke kedai nak orang belau. Yang ubur-ubur. Besar-besar orang mahal orang pakai. Macam ni. Dia keratan agak buat keratan ni. Mana muda lah. Bang. Dia jual kan? Ya, 50. 25. Satu. Pokok ros ni? 12. 12. Sama semua Nampak warna dia. Nak ros ke? Ini. Ini. Ni? Oh, besar. Nak yang kecil-kecil je. Ni kecil ni je. Ini dia beli kecil ni. Ni lah yang dah tumbuh ni. Ni warna dia warna apa? Kau nak kala apa? Merah. 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 Bang, yang merah mana bang? Yang merah saya tak tahu kalau merah. Saya tak ada gunanya. Tak nampak lagi. Masuk nasib bang. Tadi kat depan ada nampak merah. Sama juga harga dia. Tu ada belimbing. Tu belimbing kan?
Sama harga belimbing sama. Itu belimbing. Ah, itu tanah ada kecil tu. Masih ada. Yang kecil je. Ah, yang kecil je yang tak tebus tak sayang. 2 kali tanam saya mati saya. Nah, ini berapa bos? Itu 10 ringgit. Agak lah. Satu dahan, 2 dahan. Ambil yang 2 dahan lah. Ya, ini ambil. Mana? Ini. Tak lah tu. Okey, ini satu. Adik lagi apa? Jam tak hidup. Okey. Lagi? Ni pasu pun tak ada. Ni je lah. Lagi apa nak ambil? Ada minat lain-lain? Beri bahan tu? Pulau. Tak apa ya. Tengok depan lagi ni. Okey. Oh, bayar dulu. Ya. Ya. Okey. Bang, ni mau nipis dan 4 buah ni. Kalau limau nipis kena bagi baja bang. Iya. Biar cepat. Kena bagi baju Tak juga. buah dia. Pokok apa sajalah baru cepat buah lah. Baju buah lah. Ni limau kasturi. Nak apa ni? Kasturi ke limau nipis? Kasturi. Hah? Kasturi. Lain nak kasturi? Kasturi lah. Kasturi mana? Kasturi tu. Yang kecil je. Yang kecil. Ini. Cari satu bang. Nanti juga buah. Tak kena bagi baja. Yang timbul tu tak boleh. Ini melati yang wangi tu mana? Ni tak wangi pun. Ni ke? Nah ini. Nanti kampung ah. Ini wangi. Ni kampung eh? Yang ni dia. Moraya. Moraya Moraya. namanya. Moraya namanya. Muraya. Ingatkan mau raya. Moraya. Moraya India. Dia nak ada tu. Hah? Nak ada. Tapi yang lawa ni kan. Tapi dia memang tak wangi ke apa? Itu tak wangi. Yang wangi ni. Bunga dia kecil-kecil dah. Nah, kecil-kecil macam ni. Ada pokok kecil ke? Oh, pokok kecil, pokok. Kita baru nak belajar tanam. Oh, ini ada. Yang terbesar. Ros satu ah. Ros satu ah. Ni ros ni pun cantik. Ni sama juga yang RM10. Ini, ini 20. Ni 20. Oh. Yang dalam 10. Ya. Tak tahu color dia. Ini kampung. Ini ros kampung. Ni besar. Oh, dia punya polis. Dia punya tu besar. Ni satu ah. Ini satu. Mana satu dia nak? Ni Tahu abang pilih? Okey. Ini pokok apa? Melati. 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 Melati yang wangi itu. Cari yang ros merah. Ros merah yang kecil. Dia tak nampak pula dia punya tu kan. Tengok ni sekejap. Tak tahu dia punya color. Belah dia. Pink. Boleh dah, pink. Merah tak nampak. Lihat ni mah. Ni pink lah ni. Yang merah tak nampak tak? Belum berbunga. Dia tengok dekat itu.
Rose pink mau jadikan merah. Cat lah dia kata. Jadikan merah. Berapa? 40? 40? 40. Masuk YouTube ah? Masuk YouTube, Bang? Iya. 5 hari baru masuk. Oke, terima kasih ya. Ya, sama. Macam-macam hidup bang. Jom. Terima kasih bang. Lepas tu nak cari pasu korang. Nak bakar ayam dalam pasu. Ni ada pokok belimbing. Tengok ni korang, bekas yang kena ribut hari tu. Tiang-tiang tumbang ke kedai dia. Tengok dekat surau tak apa-apa. Depan surau ni kedai ni habis. Oh ni lagi rumah ni. Rumah dah habis? Habis rumah ni? Macam kena perah. Oh. Habis rumah dia? Ada rumah tu mewah adik? Yalah. Rindu ke? Okey, ni dah sampai rumah korang. Dah sampai pokok-pokok nana yang melati. Tumbuh tak nanti ni. Kalau ni dulu saya pernah tanam. Ni memang dia kena siram selalu. Tak boleh malas. Warna pink pula tu bang. Kalau air bawah dia sebab dia dah hitam. Dia pakai hitam juga. Macam mana nak siram tu? Kalau air dalam ni sikit. Ada lubang ni. Tak panas dia. Ya. Tak keluar dia. Tak boleh. Okey dia ni yang buat banjir. Kan lawan teres ni. Siram ni pakai apa? Ni tanaman dia? Kau bimbing? Belum. Sini tanam dulu. Tepi sini tanam. Iya, di sini pula. Boleh. Tu, lagi satu sebelah ni. Boleh. Tepung sini. Lawa. Lagi dekat lagi lawa tu. Dia rimbun. Dia mana abang tahu? Dua. Tengok tunas dia. Ini lagi ada tunas yang tumbuh. Dia tengok tunas ke? Kau tengok. Ya, dah. Oh, nak ambil kepala ekor, John. Jom makan kepala ekor, John. Tante dah habis aku bedal lah. Ni, John. Tinggal satu lagi untuk dia. Tinggal satu lagi untuk dia. Dia boleh gigit dia? John. 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 Ni. Main dulu, main dulu. Makan tak tu? Kan, lain makan, dia main dulu. Dia pusing tujuh keliling. Rasa sedap masin. Tapi dia tak takut apa? Kalau com bunyi tu kan? Takut dia, Ada kan? Bang, jangan bang, undur ada dia. Bang, undur. Makanlah John. Bangai John tu. Dia main dulu sudah, dia dah makan.
kawan-kawan semua. Ini malamnya ya. Ini saya nak buat ayam goreng kunyit. Nak buat ayam goreng kunyit. Tadi saya buat bubur. Saya nak makan bubur. Bubur nasi dengan ayam goreng kunyit. Lepas tu ni ada pisang bakar. Pak suami kawan. Oh, sedap ni dah. Sedap ke? Ya. Dengan kulit-kulitnya sekali dibakar. Jangan kawan, datang dekat kawan. Sayang betul pisang banyak. Ya. Senang nak buang hajat tu. Bau sedap. Dah lapar ni. Makan nasi biryani je pagi-pagi tadi. Okay. Saya masak dulu. Tak sempat nak videokan masak ni. Masak daging goreng kunyit biasa je. Campur sayur sikit. Jangan pesan. Okey. Sedap ni bubur ni tadi. Saya letak air rebusan daging sikit yang dalam saya bekukan. Tak tunjuk pula tadi. Okey kawan-kawan. Okey kawan-kawan. Ni ayam goreng kunyitnya dah siap. Ayam goreng kunyit ni fashion banyak sayur. Sekali masak sayur tak ada. Ni ada kacang panjang ke korang? Boleh lah ni. Makan dengan bubur je. Korang semua dah masak ke? Masak apa hari ni? Mesti masak sedap-sedap kan? Jangan lupa saya ya. Di dalam Afifah Daily Vlog. Okey kawan-kawan, sampai di sini dulu video kami. Semoga kita jumpa lagi di lain video. Terima kasih sebab sudi menonton video kami sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, bye. Wassalam.